Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. MAIPS menjunjung syiar memaju ummah, salah sila perlih segalanya perlih. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar, para pembaca kita di mana saja berada, alhamdulillah, dan juga alhamdulillah sekali lagi kita bertemu untuk satu episod, iaitu episod ke-73, di mana kita masih lagi dalam bulan Mei tahun 2025, dan alhamdulillah kita telah menjalani ataupun telah melalui sambutan rasmi Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tunku Syed Sirajuddin Jamalulail yang ke-82 yang telah berlangsung beberapa hari sudah. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini seperti mana biasa dalam episod ini juga kita akan memperkatakan episod-episod atau perkara-perkara yang berkaitan dengan Jubli Perak Tunku Syed Sirajuddin Jamalulail, tapi kali ini dia agak berbeza sedikit kerana secara retrospektif apa yang berlaku adalah kita juga akan mengimbau kembali kenang-kenangan raja-raja Perlis dalam Jubli masing-masing. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan saya adalah tak lain tak bukan merupakan orang besar di dalam pengurusan MAIPS, iaitu tak lain tak bukan Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Noor. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Ya. Doktor sihat ke? Alhamdulillah, kami legoni lah cara-cara orang tua. Kemah. Jadi apa nama? Saudara kita hari ini hadir dengan memakai baju sekerat bunga, sekerat daun. Oh ya ya. Dia Bunga kita ni kata bunga harum manis dia kita kata passion orang kita muda-muda lah. Jadi kita kata tak apa sebab apa menggambarkan keceriaan dan juga betapa gembira dan juga bahagianya bersempena dengan Duli Yang Maha Mulia, dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala inayah dan juga hidayah sehingga sampai ke keputeraan yang ke-82 kan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mula buka panggung pada kata episod ini, kita kata bagaimana kita nak bagaimanakah kita kata masyarakat di luar sana ni dia boleh menggambarkan macam mana herok dan pekoknya dan sibuknya MAIPS dalam bulan-bulan bersempena dengan keputeraan ini khususnya, dan juga sempena dengan sambutan Jubli Perak ini amnya. Jadi saya persilakan Ketua Pegawai Eksekutif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Azman yang memberikan kita kata permulaan yang begitu baik. Dan terima kasih juga lah kerana menjemput lagi sekali saya untuk siri podcast. Saya difahamkan ini podcast sekali yang ke-73. 73, alhamdulillah. Kalaulah dia ada firqah yang kita kata 73 pok dalam sisi ni, maksudnya kira kita ni yang ke-73. Ya. Tapi kita bukanlah 73 pok yang tak selamat tu lah, insya-Allah. Tapi maksudnya kalau dalam dalam konteks budaya bangsa Arab, yang bila dia sebut angka 70 tu berarti banyak lah. Betul. Dia tak sampai 1000 pun kita kata bila sebut 70 pun banyak kan. 70 tu kira 70 lebih lah lebih kurang. 70 lebih tu kira banyak. Banyak dah tu kan. Apa pun tahniah Doktor Azman. Alhamdulillah kita kata dengan sokongan MAIPS dan juga kita kata dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Taala, kita kata alhamdulillah, kita kata pelan-pelan kayuh sampai juga. Alhamdulillah. Tahniah Doktor atas konsistensi. Alhamdulillah. Dan juga kesungguhan sebenarnya untuk meneruskan siri Salasilah Perlis ini. Segalanya Perlis. Alhamdulillah. Okey, bila Doktor Azman sebut tentang macam mana hiruk pikuknya ataupun kesibukannya MAIPS bersempena dengan sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Adakah MAIPS ini tak sibuk ke, ataupun MAIPS ini tak ambil power ke? Ataupun sebenarnya katalah untuk faedah kita semua. Mungkin ada rakan-rakan kita di luar sana ni yang mungkin bertanya-tanya, Jubli ni apa dia? Macam mana kita nak faham Jubli ni? Perak no. Jubli Perak ni kita tahulah dia panggil, orang putih panggil The Silver Jubilee. Ataupun Jubli Perak dia biasanya dikaitkan dengan ulang tahun ke-25. Ataupun disebutkan juga sebagai Rubu'u Qarnin. Iaitu ataupun suku. Jubli ni dia sebenarnya sambutan genap. Sekian tahun. Betul. Cuma dalam tradisi yang banyak di dalam dunia ni,
ada 2 jubli yang kerap disebut. Dan kita kata antara benda yang menarik adalah jubli ni selalu dikaitkan dengan Raja-raja. logam-logam yang Logam-logam yang berharga. berharga, betul? Jadi maknanya jika seseorang itu atau sesuatu organisasi atau jabatan atau syarikat atau apa, dia sampai umur ke 25 tahun, maka dia sebut kata dia sampai ke jubli perak. Masya Allah. Dan apabila dia sampai ke satu umur di mana dia genap 50 tahun, setengah abad, disebut dia itu dalam jubli emas. Jubli emas. Dan satu lagi jubli yang juga jarang-jarang ada, jika dia sampai ke umur 60 tahun, disebut jubli belian. Jubli berlian. Ya, dan macam-macam Kalau jubli lah. 75? 75 pun ada Jubli sebenarnya. intan pula. Jadi betul kan. Jadi kita kata yang mana intan, belian dan juga sebagainya tu kita kata biasa Yang lah. mahal-mahal tu. Betul. Tetapi yang lazimnya, ghalibnya adalah jubli perak dan Dengan juga jubli jubli emas. emas. Jadi maksudnya cabutan jubli perak ni adalah menggambarkan tentang kegembiraan kita seluruh rakyat negeri Perlis di atas kita kata sampainya genap usia 25 tahun ataupun suku abad ataupun dipanggil rubu' qarnin, suku kurun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Jamalullah Raja Negeri Perlis. Kalau ditanya apakah Maib sibuk tak sibuk, sudah pastilah sebagai salah satu institusi yang kita kata terulung dalam nak memartabatkan agama Islam, juga ada istiadat Melayu di Negeri Perlis ni. Maib tidak kita kata terlepas peluang lah untuk mendedikasikan sesuatu persembahan-persembahan ataupun kita kata sembah ucapan, tahniah dan selain daripada itu beberapa persembahan-persembahan yang Maib dedikasikan bersempena dengan sambutan ni. Dan kita tahulah dari sudut agama kita pun untuk kita nak taat kepada pemerintah ni satu pesanan daripada Allah SWT kan. Allah suruh kita taat suruhan agama. Allah kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah sebut ketaatan yang mutlak kepada Allah, ketaatan yang mutlak kepada Rasul dan juga taat kepada ulil amri. Jadi satu perintah. Dan dalam masa sama sebab itu ada pesanan daripada Fudail kan. Dia kata bagaimana kata Fudail bin Iyad, dia kata lau kana li da'watun mustajabah, kalaulah aku ni ada doa yang mustajab, dia kata ma ja'altuha illa fi sultan, tidaklah aku jadikan doa itu, maksudnya kalau aku ada satu reserve doa apa, doa yang paling mustajab ni, aku akan reserve ma ja'altuha illa fi sultan, aku akan reserve untuk nak mendoakan kepada para sultan, raja ataupun pemerintah. Jadi ini menunjukkan sebagai seorang rakyat kita mesti ala sam'i wa ta'ah, seperti kata pesan Nabi kepada orang Islam ni, dia kata hendaklah alal mar'i muslim kan, hendaklah seorang orang muslim ni untuk mendengar, mentaati pemerintah yang sah, kerana itu perintah agama. Jadi sebab itulah kita sebab itulah kita di Maib itu sendiri kita sentiasa menjunjung tinggi semangat yang ada dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perlis, sentiasa mendaulatkan, meninggikan daulat Duli Tuanku, kerana ianya merupakan, selain sedar tak sedar kita, itu merupakan perintah agama dan ia juga merupakan tanggungjawab kita dalam soal bernegeri. Jadi sibuk ke dah Maib? Sibuk. Gegak gempita Maib ni untuk kita nak meninggikan, kita kata mendedikasikan sesuatu untuk Duli Tuanku kita lah. Kira dia macam lebih daripada 40 hari 40 malam lah. Lebih kurang tu. Mungkin kita kata sepanjang mungkin tahun. Lebih. mungkin kita kata lebih lagi sebab kita kata antara perkara yang kita patut dalami adalah tuan-tuan dan perempuan adalah kerana Maib sendiri telah diperkenankan penubuhannya sebagai agensi yang membantu tugas-tugas Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maka sebab itulah ditubuhkan Maib bagi membantu baginda melaksanakan amanah-amanah tersebut kan. Okey, kalau kita tanya lagi pandangan Ketua Pegawai Eksekutif tentang apakah signifikan mungkin jubli perak Tunku Said Sirajuddin ini kepada kelangsungan dan kedaulatan wangsa Diraja Jamalullah Perlis. Asasnya kita sedia maklum bahawasanya Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah pun kita kata diangkat darjat apabila telah pun diamanahkan dengan pemerintahan Negeri Perlis ini. Dan kita tahu bagaimana wangsa Jamalullah telah bertata dengan Negeri Perlis ini, di mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku merupakan
raja pemerintah negeri Perlis yang kita kata diangkat ataupun menaiki tahta. Jadi kalau tanya macam mana kelangsungan itu bertelik arus lah, bertelik Ya. arus dan kita yakin di atas kesungguhan diri tuanku untuk nak mendaulatkan agama Islam dan juga sudah pasti baginda juga merupakan ketua agama Ya. bagi negeri. Kita sedar dan kita sentiasa mendoakan dulu tuanku. Pasal tu setiap kali dalam khutbah Jumaat kita tak lupa untuk mendoakan kesejahteraan kehadapan dulu tuanku supaya dulu tuanku sentiasa diberikan kepimpinan. Dan kalau kita perhati lagu Negeri Perlis, lagu Amin Amin pun Ya. doa juga. Ya. Kan amin amin ya Rabbal Jalil, kan doa ya Rabbil Jalil. Ya. Yang ni pun salah satu daripada inisiatif MAIB juga adalah untuk mengembalikan kita kata apa yang kita sebut untuk memperbetulkan beberapa tata bahasa juga kan. Ya. Jadi sebab itu menjadikan pada tahun 2019 kita telah pun melancarkan satu garis panduan kepada nyanyian lagu Amin Amin. Yang mana hasil daripada garis panduan kita tu akhirnya menjadi element lagu negeri kan. Betul. Di Buat kali pertama. buat kali pertamanya, Ya. alhamdulillah. Tahniah MAIB melalui Jatuhkuasa Alhamdulillah. Adat Jatuhkuasa Istiadat Adat Melayu Istiadat yang dipengerusikan sendiri oleh Tuanku Yang di-Pertua MAIB. Alhamdulillah. Ya. Saya melihat macam sebagai contoh doa dalam lagu Amin Amin tu sebenarnya ada signifikan kepada kelangsungan Ya. pemerintahan Wangsa Jamrulai apabila Dua baris terakhir. dua baris terakhir dia kata tinggikan daulat serta adil, Ya. kekal perintah Jamalullah. Jamalullah. Jadi Ya. ini sangat menarik ya kalau ketika kita membaca kajian-kajian macam sebenarnya untuk maklumat senang penonton sekalian, Ya. Dr. Hazman antara individu yang bertanggungjawab lah untuk membuat semakan kepada beberapa arkib dan juga penceritaan sejarah latar belakang kan tentang lagu itu. Dan menarik apabila kita dapati lagu itu juga diperkenankan oleh almarhum Raja-Raja Jamrulai melalui cadangan daripada pihak-pihak yang kita boleh kata ulama lah ya. Ustaz yang mencadangkan lagu tersebut. Dan kalau kita tengok dan amati juga semangat sama juga turut dibawa dalam lagu rasmi Duli Yang Teramat untuk Raja Muda Perlis. Ya. Itu lagu Dirgahayu. Ya. Lagu Dirgahayu tuanku kan. Antaranya yang disebutkan Maha Esa Rabbil Jalil kan. Kemudian semuanya merupakan doa kan. Ya. Jadi pewaris tahta Jamalullah. Sebab nak mengingatkan juga kepada dua lagu ni sebenarnya nak mengingatkan kepada doa kita sebagai kita kata rakyat tuanku berdoa Tuanku Raja dan juga Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda supaya kalau di dalam lagu Amin Amin tu dia kata tinggikan daulat serta adil, kekal perintah Jamalullah. Ya. Kan? Kalau pada lagu Dirgahayu disebutkan sebagai pewaris tahta Jamalullah. Ya. Juga menyebutkan tentang pewarisan tahta. Itu pada kami lah pada MAIB, pada falsafah yang kami faham di peringkat MAIB ni kita nampak kelestarian kepada pemerintah Wangsa Jamrullah itu InsyaAllah diteruskan insyaAllah. InsyaAllah kalau ada ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni memang kita perlukan episod khas Betul. untuk memperkatakan suatu syarah yang sahih kepada lagu-lagu negeri kita. Betul. Yang InsyaAllah. yang kita itu mungkin satu hari nanti insyaAllah. Tapi seperti mana yang telah ditegaskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif orang kata tuan kita CEO misalnya, apabila cukup genap suku abad, ia merupakan satu petanda bahawa inayah Allah SWT ini menjadikan suatu wangsa yang mentadbir negeri Perlis, mengasaskan negeri Perlis yang merdeka dan juga berdaulat, yang dah dekat-dekat 200 tahun dah orang kata usia dia. Umur negeri Perlis yang berdiri sendiri ni dah nak dekat-dekat 200 tahun dah. Alhamdulillah. Kan? Jadi kita kata maksudnya apabila kata baginda dikurniakan inayah untuk sampai kepada Jubli Perak, itu menunjukkan bahawa kesinambungan itu Ya, betul. Allah Ta'ala telah kita kata lanjutkan, dan juga kita kata melihat orang kata masa lalu dan kita kata masa sekarang, dan kita kata kita juga alhamdulillah Allah Ta'ala lorongkan untuk kita melihat satu masa hadapan yang juga insya-Allah kita kata bintangnya terang, kita kata cahayanya ada di hujung terowong, iaitu melalui Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan juga Yang Amat Mulia waris yang kedua insya-Allah. Jadi sebab itulah kita kata Jubli Perak ni menjadi signifikan, dan kita kata insya-Allah kita akan memperkatakan
beberapa sejarah dan beberapa perkara yang ada lah. Jadi saya mohon untuk menarik perhatian tuan-tuan dan puan kepada satu lagi persoalan, iaitu dicatatkan dalam sejarah bahawa Raja Perlis yang pertama mengadakan jubli ini adalah almarhum Tuanku Raja Syed Alwi ibni Raja Syed Safi Jamalul Lail, iaitu pada tahun 1928. Ya. Baginda menyelenggarakan jubli Perak yang ketika itu tidak disebut sebagai jubli Perak. Jadi apakah ulasan daripada Ketua Pegawai Eksekutif? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini juga salah satu daripada yang kita dapatilah daripada beberapa dapatan sejarah. Kalau boleh mungkin Dr. Hazman saya boleh tunjukkan. Kita akan dibantu oleh beberapa visual, beberapa visual daripada slide lah. InsyaAllah kita akan cuba tengok sikit. Kita kata beberapa visual. Okey, dia ada di sini. Kalau rakan teknikal kita boleh tunjukkan, boleh paparkan. Misalnya, sekarang ni adalah kita kata kita memperkatakan pada tahun 1928 ataupun 19 kita kata orang kata 29 diadakan jubli Perak bagi almarhum Raja Syed Alwi Jamalul Lail, dan yang dapat kita tunjukkan di sini, ini merupakan satu-satunya gambar Masya-Allah yang dapat dikesan berkenaan dengan sambutan jubli Perak kepada pemerintahan Raja Syed Alwi Jamalul Lail pada tahun 19 kita kata 28, berarti ia sudah 97 tahun. Masya-Allah. Tapi menarik juga kalau tengok pada gambar ni, macam mana rakyat berkumpul ramai untuk menyambut satu kita kata tamasya yang begitu mereka tunggu-tunggu. Betul. Dari sudut pakaian pun nampak bergembira. Rupanya macam tu orang dulu pakai sampin. Jadi sampin kita kata orang-orang dulu tu memang lagu tu. Memang kita kata habis handsome lah. Habis elok lah ni. Berjenis. Dan gambar ini diterbitkan dalam sebuah akhbar kita kata bahasa Inggeris yang terbit di kota Singapura, iaitu The Singapore Mercantile Press. Masya-Allah. Jadi kita kata gambar ini satu-satunya yang telah kita jumpai dan dimuatkan dalam buku Sirajul Muluk yang diterbitkan bersama oleh MAIPS dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka lah pada tahun 2018. Dan kita kata ini antara perkara yang ada. Saya juga nak pergi kepada visual berikutnya. Dalam visual kita kata berikutnya ni, kita kata yang ini dia bukanlah sebenarnya pada tahun 28. Ia merupakan satu gambar yang telah disunting dan diwarnakan kembali oleh seorang pengumpul gambar yang berbangsa Cina. Beliau adalah Encik Allen ya. Dan Encik kita kata Allen ni mungkin dia telah hantar untuk make up gambar ni lah. Tapi gambar ni sebenarnya dia adalah gambar ketika pertabalan almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail ketika adanya perarakan gajah. Tapi berjenis macam mana kita kata cara gajah dihias tu. Ya, jadi maksudnya apa yang berlaku adalah kalau tahun 45 dia kita kata macam ni. Jadi maknanya pada tahun 28 pun dia kita kata dia nak jadi lebih kurang juga. Dan menariknya Doktor, saya difahamkan berdasarkan catatan, contohnya catatan yang telah dibuat oleh Ahmad Ismail dan juga Yazid Mat. Datuk Yazid Mat kan, Allahyarham. Kita dapati sambutan kepada rakyat untuk menyambut satu kegembiraan mereka itu dinamakan sebagai satu sambutan yang dinamakan acara itu sebagai Zainatul Muluk kan. Kalau saya mohon izin untuk baca sikit. Sila. Tapi kita kata maksudnya sebelum kita kata berlaku perayaan Jubli Perak ni, apa yang berlaku buat kali pertama dalam Kota Perlis ni beberapa tahun sebelum itu tu adalah apa yang dikatakan berlaku Expo Pertanian. Expo Pertanian dulu. Bila Expo Pertanian dulu tu dia adalah macam satu pameran besar tentang pertanian dan juga sebagainya, dan diadakan acara-acara, pelbagai acara. Salah satu acara yang paling signifikan pada tahun 1926 adalah buat pertama kali negeri Perlis mengadakan satu acara, iaitu acara perlumbaan gajah.
Gajah di berlumba. mana 25 ekor gajah telah mengambil bahagian. Hmm. Bayangkan kita kata, maknanya pada kita masa tu lawan race 25 ekor sekali jalan. Tu dia no. Jadi maknanya Berdebu saya. buat kali yang pertama. Buat kali yang kata pertama, maknanya satu negeri Perlis mai tengok. Iaitu 21,000 rakyat Masya Allah. telah kita kata hadir pada kata Tapi masa kalau tu. mereka buat law pasal lagu tu juga orang ambil tengok. Nampaknya lagu tu lah. Tapi maksudnya kalau Menarik kata tu. kalau kata law ni, maksudnya kalau apa-apa acara gajah-gajah ni kena dibawa daripada negara Thailand lah. Kalau yang terbaru bawa daripada Pahang lah dan juga sebagainya. Tapi kalau kita dulu tu, semua gajah-gajah tu adalah gajah-gajah Perlis Melaka. Oh memang tu Semua gajah tu 09. dia, Masya Allah. Kan? Maksud gajah tu memang di sini? Betul. Oh. Maksudnya sebab kita kata negeri Perlis ni masih lagi luas dia punya hutan-hutan belantara, jadi orang ni akan bela gajah-gajah dia ni di hutan yang terletak di pinggir kampung. Menarik tu. Jadi kita kata di situlah gajah tu cari makan dan juga sebagainya lah kan. Mungkin ada genetik apa ni gajah Perlis ada lagi apa lah no? Nampaknya ada lah, tapi kena ada kita kajian kata lagi lah tu. betul. Jadi kita kata itu kita kata berlaku tahun kita kata 26, tahun 28 buat pula sekali lagi Expo Kata Pertanian dengan lebih besar lagi. Kemudian kalau saya nak baca balik, pada 26 Oktober tahun tersebut genaplah 46 tahun usia Raja Sheikh Alwi, dan pada tahun itu juga genaplah pada masa 25 tahun baginda Raja Sheikh Alwi menjadi Raja Negeri Perlis. Oleh itu Mr. L.A. Allen, penasihat British, telah mengesyorkan supaya State Council dan para pembesar negeri dapat berikhtiar dan berusaha mengadakan satu perayaan bagi menyambut hari yang penting dan bersejarah itu, dinamakan perayaan Jubli Perak Raja Sheikh Alwi. Masya Allah. Tetapi Jubli Perak Raja Sheikh Alwi itu ada dalam dokumen bahasa Inggeris. Untuk dokumen bahasa Melayu dan sebutan rakyat, saya mohon izin untuk baca sikit lagi. Silakan. Okey, ditulis oleh Allahyarham Cikgu Ahmad Ismail dan juga Datuk Yazid Mat, memandangkan sangat ramainya rakyat negeri Perlis yang hadir untuk menyaksikan tamasya yang meriah dan bersejarah itu di Arau, maka tamasya itu telah dinamakan pula Zainatul Muluk, yang bermaksud suatu kumpulan orang atau rakyat yang datang kerana memuliakan raja mereka. Jadi maknanya bagi rakyat, sebutan perayaan tu bukan Jubli Perak tapi sebutan Arab. I see. Dan kita kata adalah signifikannya yang telah diikuti pula oleh Maib dalam tahun 202 kata 5 ni. Jadi maknanya selain daripada acara-acara seperti mana juga expo pertanian tu, antara yang menjadi highlight adalah persembahan selama 3 hari 3 malam. Tu dia. Maksudnya siang hari ni macam-macam pertandingan, tarik tali lah, tarik tali kebau lah dan juga sebagainya. Tapi sebelah malam dia ada beraneka permainan tradisional Melayu seperti rongging. Rongging ni kita kata sebelum jadi canggung tu dia rongging dulu. Kemudian menora, makyung, hadrah, liki, wayang kulit dan sebagainya. Hadrah Perlis padalah. Ya, jadi hari ni kita kata 3 hari 3 malam. Jadi itulah antara kita kata kenangan-kenangannya, dan itu sebahagian daripada sejarah. Jadi almarhum Raja Sheikh Alwi menjadi raja yang mula-mula sekali menyambut kita kata Jubli Perak. Kemudian kalau kita tengok lagi kepada berikutnya, kita sampai kepada satu lagi keadaan di mana pada tahun 1970. Iaitu ayahanda kepada Tuanku Raja sekarang, ayahanda iaitu dulu yang Maha Mulia almarhum Tuanku Syed Putera Ibni Syed Hassan Jamalullah telah diinayahkan Allah SWT untuk sampai kepada 25 tahun pemerintahan baginda sebagai Raja Perlis. Dan pada tahun 1970 itu baginda menjadi raja yang kedua menyambut sekali Jubli lagi Perak lah Perlis bergembira selepas Raja Sheikh Alwi kan. Jadi kita kata ada macam-macam biasalah. Dan kalau kita ingat balik pada episod lepas, kita kata tetamu kita iaitu Yang Mulia Syed Abu Bakar Jamalullah ni telah bercerita daripada pak saudara dia bernama Syed Hassan, yang kita menceritakan ketika Jubli Perak itu di dataran istiadat Istana Arau itu telah diadakan wayang pacak. Dan rakyat beribu-ribu orang ni telah masuk untuk menonton
wayang kita pacak tu, dan dulu Yang Maha Mulia almarhum tu berkenan untuk berangkat bersama-sama dengan rakyat kita kata menonton wayang pacak tersebut. Jadi maksudnya wayang pacak tu diadakan pada zaman almarhum Tunku Saputra Ya. dan diulangi sejarahnya sekali lagi. Betul. Cumanya kita kata mungkin pada hari ini dia mungkin tak semeriah dulu lah. Ya, Kalau mungkin. kata dulu tu maknanya kita kata bayangkan bagi orang yang tak ada TV di rumah ni, berarti TV dibawa kepada mereka dan sebesar-besar alam TV tu. Telefon tak ada no? Ya, jadi maknanya kita kata dia meriah dia, kita kata lain-lain macam lah. Meriah lain macam Betul. Jadi sebab itu pada tahun tu juga kita kata misalnya kita ada apa yang dikatakan ini kenangan daripada dulu ni, yang saya dapat ni adalah koleksi daripada Allahyarham Haji ataupun Ustaz Abdul Rahim Fakih, iaitu imam kepada masjid kita kata Buat Temak, sekarang dipanggil masjid kita kata Al-A'la. Dulu masjid orang kata masjid kata Buat Temak saja, dan diwarisi oleh anak dia encik kata Muhammad Usnain. Ada satu kertas yang disebarkan ditulis lagu kebangsaan negeri Perlis, tapi ia sebenarnya merupakan lagu Amin Amin, tapi digabungkan dengan beberapa bait syair ataupun qasidah yang disebut sebagai puji raja. Ya. Jadi maknanya cuma bila ia dicetak itu, ia disebut sebagai lagu kebangsaan negeri Perlis, tapi hakikatnya ia tetap merupakan lagu Amin Amin dicampur dengan qasidah untuk memuji kita kata Raja September dalam bahasa Arab. Betul, sempena dengan Jubli Perak baginda lah. Jadi kalau kita pergi kepada terjemahannya, jadi yang ni saya yang kata saya nak minta bantuan daripada Ketua Pegawai Eksekutif untuk cuba kita mensyarahkan sikit. Itulah kalau kita tengok kepada lagu ni ataupun qasidah puji raja ni, dia dalam bahasa Arab kan. Betul. Dia kata adim lana malikana, iaitu kekalkanlah kepada kami raja kami. Maksudnya dia minta kan ni, minta kepada Allah supaya Allah kekalkan raja. Sultanana Said Putra, iaitu sultan kami Said Putra almarhum lah. Kemudian dia kata ya malja'a lil qasidin. Kalau ikut ni ya malja'a lil qasidin, iaitu yang menjadi malja'a, yakni yang menjadi harapan kepada orang-orang yang mengharapkan. Kemudian dikata narjukakum aunan lahu. Narjukakum ni mungkin dia kalau ikutnya kami mengharap kepadamu ya Allah, kun aunan lahu, jadikan pembantu untuknya. Macam nak harap agar Allah bagikan pertolongan lah. Kemudian dia kata apa lagi lepas sambungan dia tu? Dia kata daiman ja'an tahu. Dia macam sentiasa menjadi tempat berlindung untuk dia. Maksudnya ja'an lahu ni. Kemudian dia kata mustashfi'an lil muslimin, iaitu yang memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang Islam. Ayyamuji basailin, iaitu kalau ni dikata hari-hari mula, tapi mungkin yang kita nampak sesuai ni ya mujib basailin, itu wahai Tuhan yang mengkabulkan doa orang-orang yang memohon kan. Mungkin macam itulah. Jadi sebenarnya qasidah ni lebih mirip kepada doa. Doa supaya Allah memberikan pertolongan, kun aunan lahu kan, jadikanlah ya Allah ianya satu pertolongan untuk dirinya supaya raja tu dapat memerintah dengan adil. Jadi apa yang dulu orang kata apa yang saya faham ni, kita kata qasidah ni ataupun puji raja ni telah dilantunkan di Balai Run Sri dan disambut dengan amin amin oleh sekalian yang hadir lah. Maksudnya orang faham tu sebagai doa. Hebat orang dulu. Jadi itu yang kita kata, kalau mungkin kalau kita nak sebut kalaulah Perlis sebagai sebuah negeri yang kita kata tiba-tiba lagunya Arab, itunya Arab, kasidahnya Arab, jadi mungkin sebelah pihak ni ataupun segelintir pihak ni merasakan lain macam ke, kurang selesa ke. Tapi kita kata nak apa, hakikatnya apabila wangsa Jamalullah, kabilah Jamalullah ni adalah daripada keturunan Rasulullah memang berbangsa Arab. Quraisy lagi kan. Jadi sebab tu kita kata bila ada unsur-unsur bahasa Arab, bahasa kata Al-Quran ni, jadi ia bukan satu benda yang asing lagi lah kepada kita negeri Perlis.
khususnya kan. Banyak Okey. sejarah kita ni menunjukkan Betul. asimilasi bahasa Arab tu Betul. yang Okey, dibawa kalau oleh pemerintahan. berikutnya daripada Jubli Perak ni, sekarang ni Ni tahun mana ni Doktor ni? ya, kalau kita bayangkan dia sekarang ni depan sikit daripada OZ Home. Maksudnya Maksudnya jalan Kangap lah. Kangap Road. betul, ataupun kita kata jalan besar kan. Jalan besar, Jalan besar main road tu. Maknanya kita kata kalau kita kata sekarang ni kita nak bayangkan sebelah kanan, kalau kita menghadap ke depan, sebelah kanan adalah OZ Home sekarang, sebelah kiri adalah Joseph Taylor, dan juga tempat letak kereta, yang di tepinya ada Gurdwara Sahib. ada ataupun kita sebut dulu kita kata Tok Kong Begali lah. Kita kata macam tu kan. Depan tu Bancong Hotel tu. Ya, betul. Tapi yang kata signifikan adalah sebuah astaka, sebuah pintu gerbang telah didirikan oleh masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina Negeri Perlis, untuk memuliakan Jubli Perak Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Dan kalau kita tengok balik, dia memang memakai motif-motif Cina. Contohnya ada naga berkembang. Yang kalau kata mengikut budaya Cina, tradisi Cina, naga berkembang ni adalah satu tanda panjang umur lah. Kan? Dan kita kata dia macam 2 ekor naga berkembang tu sedang macam tengah nak merebut, ada satu geliga di tengah tu. Saya secara peribadi Doktor, Ya. sebenarnya pintu gerbang ni lama ada, sebab itu diteruskan tau. Saya ingat lagi masa kecil-kecil. Asal-asal macam duk ingat lagi ada pintu gerbang, tapi dia tukar-tukar macam-macam lah kan. Tapi zaman tu dia kita kata pintu-pintu gerbang ni dia kerap untuk merdeka lain, Ya, untuk ya, apa ya. lain. Maksudnya di situ Tapi tu orang buat dengan kayu saja. betul. Tapi kerap. Dan berjenis tulisan Ya. dia yang paling syok tu ditulis dengan tangan tu. Ya. Kan, dengan cap lah. Ya. Kalau ni di sini Boleh tak kita salah. baca tak apa yang dia tulis di situ? Ni nampaknya Tapi dia penting tu. Dia penting, dan dia kata signifikan kepada sejarah kita dan juga agama kita. Dia kata apa? berdoa. Dia kata, ya Allah, ada tak? Ada? Dia kata apa? Nampak macam jauh tu. Tapi di bawah tu tulis persembahan masyarakat Cina Perlis. Tapi dia kata apa tu? Semoga Allah kekalkan, ya, kan, pemerintahan tuanku ke atas pemerintahan tuanku, kan. Semoga Allah kekalkan apa? Ya, jadi maksudnya kita kata persembahan astaka ni daripada masyarakat Cina. Tapi dia tulis semoga Allah. Jadi nak abang kata Penggunaan kalimah Allah ni sebelum berlakunya kontroversi boleh guna ke tak boleh guna kalimah Allah apa semua tu. Jadi kita kata Perlis ni memang kita kata seperti mana juga roh satu fatwa yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja ni adalah, bolehkah contohnya jika masyarakat bukan Islam mahu menggunakan kalimah Allah dalam konteks yang betul untuk merujuk kepada Allah yang satu, Allah yang betul. Kan, jadi kita kata amalan tu sudah berlaku dalam kata negeri Perlis, dan kita kata ia misalnya telah difatwakan dalam kata negeri Perlis, diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin ketika Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya menjadi mufti. Maksudnya lama dah. Ya, jadi kita kata ini satu bukti sejarah mengatakan memang kalimah Allah ni telah diguna. Jadi kalau ada orang duk petikai-petikai tu, maksudnya daripada dulu dah ada lah ni. Kita nak abang kata lama lah. Semoga Allah kekalkan daulat ke atas pemerintahan tuanku. Ya. Maksudnya bukan. Walaupun persembahan daripada masyarakat Cina, dia ada semoga Allah tu. Kan. Dia tak kata Tuan Allah ke, tak ada kan. Tapi dia tulis betul kan. Okey, kemudian itu pula 25 tahun kan, kanan kiri tu. Betul. Jadi tahun 70 Betul. Di satu lagi yang sama juga, Jubli Perak juga. Tapi yang ni dia macam agak moden sikit. Ada bunga dia raya. ada Allah lanjutkan pemerintahan RANTAH, pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Ada bunga raya dan ada jata negeri ditulis Jubli Perak. Ada 2 orang mungkin zaman law ni depa jadi makcik-makcik lah kot no. Ada 2 orang mungkin anak-anak dara pada masa tu tengah duk kayu gerek beramba. Dan kedudukan ni ada di mana? Di mana? Jalan mana ni? Cuba tengok ada di mana. Dia sebelah kanan tu adalah padang bandaran dan juga hospital. Sebelah kiri adalah dataran Merdeka dan juga bangunan jam besar. Kan? Jadi kalau ke depan, nampak bukit, bila tengok tu nampak bukit menyatuh tu, perasan lah. Ya, kalau kata ke depan lagi adalah Stadium Datuk Syed Ahmad, dan kita bayangkan pada kata masa tu
betapa aman damainya negeri Perlis. Kereta sebiji, lepas tu gerek ada 2 berembar. Kan, fotografer boleh Alhamdulillah. mai tengah jalan ambil gambar. OOTD, on. Kan. Tak ada sepohon pun lah. Alhamdulillah. Kan, senang hati. Kan. Pukul 9 malam sunyi, batal-batal semua. Kan. Dan gaya bahasa ni Allah lanjutkan pemerintahan. Ejaan dulu. Ini macam contoh doa supaya Allah lanjutkan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku ni, seolah-olah dia menggambarkan hasrat rakyat supaya pemerintahan Tuanku tu lanjutkan pemerintahan tu. Jadi sebab tu kita kata dalam tiap-tiap acara ataupun binaan yang diadakan, dia tidak lepas daripada fungsi pendidikan kepada rakyat. Bila tengok je ada bacaan, ada doa. Ya, baik pintu gerbang, baik banner, baik apa semua tu, kita kata semua dia ada unsur-unsur pendidikan kepada rakyat lah. Okey, dan sebagai kenang-kenangan kepada Jubli Perak almarhum Tunku Syed Putera ini adalah sebatang jalan telah dinamakan dengan nama Jalan Jubli Perak, iaitu saya mungkin secara peribadi menggelarkan inilah jalan yang merentasi apa yang dikatakan the Chinatown of Kangak. Ya kan, iaitu kita kata sekarang ni dia kita kata mengunjur daripada dulu namanya panggung kita kata Mahkota, sekarang dah jadi Ten-Ten. Dan juga tapak market ataupun tapak kita kata Nat, yang kita kata apa nama, kita kata bangsa kita kata Tionghoa, melalui jalan tu sampailah ke bulatan di apa nama, Taman Bukit Kaya tu. Itulah digelar sebagai Jalan Jubli Perak yang ada pada hari ini. Dan dia juga lorong tu ada banyak kedai-kedai komputer, kedai-kedai IT. Kalau kita tengok balik kan. Okey, jadi inilah kita kata antara papan bentiang yang ada Jalan Jubli Perak. Kan, yang kita menunjukkan ni. Dan juga tidak ketinggalan adanya stamp dan juga sampul surat hari pertama, first day cover yang dikeluarkan bersempena dengan Jubli Perak kita kata almarhum ini. Dia sebut ulang tahun ke-25 Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putera Al-Hajj Raja Perlis. Jadi kita kata pada masa tu Tuanku menggunakan gelaran Al-Hajj, lepas tu pelan-pelan tak ada. Kan. Jadi kita kata tak apalah. Dan letakkan tu adalah bendera rasmi. Ya, jadi ini adalah bendera rasmi baginda. Dan dia kata berapakah nilai stamp pada kata masa tu? Kalau kita nak tengok balik 10 sen. Sekupang satu, lepas tu dia ada 2 kupang 5 kupang kan? 2 kupang 5 kupang. Jadi satu 15 duit pada tu. Ya betul. Kan? Jadi lama kita kata itulah zaman tu dah. Kan? Jadi sekupang 15 duit, 5 kupang. 5 kupang tu mahal lah. Yang ni kira-kira overseas lah tu kan. Okey. Kemudian berikutnya kita kata ada satu lagi Jubli, iaitu Jubli emas bagi almarhum juga, iaitu disambut pada tahun 1995. Jadi Allah SWT mengurniakan umur yang panjang kepada Duli Yang Maha Mulia kita kata almarhum. Dan daripada tahun 19 kita kata 45, tahun 1995 itu genaplah separuh abad baginda memerintah di atas tahta kerajaan negeri Perlis. Dan disambutlah pula satu lagi buat julung kalinya adalah Jubli Emas pemerintahan baginda. Dan daripada sini ini kita kata antara perkara yang kita paling mudah untuk lihat adalah apa yang dia katakan bulatan Jubli Emas. Jadi apa yang kita boleh perhatikan daripada bulatan Jubli Emas ni. Dan juga saya juga mohon untuk kita kata memberi kredit kepada pemilik gambar-gambar yang kita kata gunakan, yang kita mungkin tak dapat nak berikan kredit satu persatu. Tapi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah di atas gambar-gambar yang ada ni, yang telah kita tumpang guna untuk faedah kita kata pendidikan rakyat, bukan untuk tujuan kita kata komersial, dan mungkin tak dapat kita nak sebutkan nama pemiliknya satu persatu. Jadi ini adalah bulatan Jubli Emas. Dan ini adalah pandangan daripada sisi atas pada waktu malam. Cantik. Kan kita kata, jadi maknanya dia ada macam-macam rupa. Ada kita ada masa, dan juga kita kata ketikanya dia rupa macam taman. Ada masa dia kata rupa macam apa dan juga sebagainya. Maka sekarang ni adalah rupa dia yang kata terkini lah. Jadi maksudnya dia ada di tengah-tengah itu, dia ada satu
satu tiang dan mercu tanda, dan mercu tanda itu dia ada semacam 5 lapisan. 5 lapisan, 5 lingkaran yang di bawah sekali besar, ke atas tu dia kecil, dia ada 5 mewakili 5 dekad 5 dekat. pemerintahan dulu yang Maha Mulia, dan di atasnya adalah sebuah replika tengkolok, iaitu tengkolok dendam tak sudah, seperti mana yang diperkenankan oleh almarhum untuk dipakai pada kata masa itu. Jadi ini melambangkan kita kata jubli emas baginda, ya. Jadi ini ini kita pandangan pada waktu siang. Jadi itu yang kita sebut ada juga masanya dia ada banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di kita kita kata bulatan ni lah. Kan? Jadi kita kata macam tu. Tapi menariknya bulatan ni doktor, dia bentuk dia macam menara di beberapa negeri yang lain. Dia nampak macam menara. Oh, menara. Kira macam ni juga. Cara tu kan. Cara kan. Jadi itu sejak tahun 1995 lagi. Dan satu lagi mercu tanda yang ditubuhkan bersempena dengan jubli emas Tuanku Syed Putera ini adalah dataran jubli emas di Masjid Alwi. Di dataran Masjid Alwi. Yang ia merupakan satu gabungan antara sebuah astaka, sebuah pavilion, dan juga kita kata dataran yang pada hari ini inilah digunakan sebagai medan letak kereta, digunakan sebagai medan program yang baru-baru ni Perkampungan Sunnah ke-10 pun melibatkan dia juga. Dan dalam gambar ni yang menunjukkan ketika zaman COVID dulu yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putera Jamalulail, saya rasa Tuan CEO pun ada kot dalam tu. Tak ada? Ada hot tepi tu belakang kan? Jadi sedang mengurniakan, ada kata replika penyerahan, pengurniaan ampun kurnia daripada kita kata baginda. Tapi kita kata baginda memang waktu tu memandang serius lah usaha-usaha bagaimana untuk memulihkan balik sinar mercu tanda yang kita kata berlaku bersempena dengan jubli ni. Ini kita kata mungkin pandangan dia. Kan? Mungkin kita kata baru-baru ni kalau tak silap demonstrasi menyokong Palestin pun di sini dan juga sebagainya. Tapi menarik sebenarnya Astaka ni tau. Astaka ni dia menjadi satu kawasan yang nostalgia juga. Betul. Dulu kalau kita kata ada majlis tilawah Al-Quran, di sinilah tempatnya forum perdana Islam. Inilah tempatnya, dan bahkan dulu masa kumpulan-kumpulan nasyid yang Malam Kesenian Islam yang meningkat ni, di sinilah tempat di mana kalau ada konsert nasyid, di situlah tempatnya, sebab di luar masjid. Sebab awal mula tempat-tempat bakat digilap. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi ini menarik dan alhamdulillah ada usaha-usaha jugalah daripada agensi agama Islam lah untuk meneruskan bagi nak menggunakan tempat ini, ataupun yang paling penting adalah untuk menjaga dan dimanfaatkan dengan sebaik baik lah. Jadi kita kata insya-Allah kita kata ke depan tu dia punya perkara ni akan jadi lebih baik lah. Okey, dan satu yang lagi. Yang ni macam mana pula doktor? Mercu tanda lagi yang ditubuhkan bersempena dengan jubli emas dulu yang Maha Mulia ni adalah satu dataran yang disebut dataran keris. Dataran keris. Mungkin satu keadaan kita di Perlis ni adalah bila kita berikan nama-nama itu semua ringkas-ringkas. Bulatan jubli Perak, dataran keris, dataran jubli Perak, dataran keris, bulatan kan? jubli emas. Kalau kata tempat lain ni kita kata dia akan jadi contoh kita kata bulatan lutung terbang ke contohlah kan. Dia nak habaq kata besar dan gah tu. Tapi kita ni kita kata dari segi tasmiah ni, dari segi nama ni adalah ringkas tapi sampai maksud. Iyalah. Jadi kita kata yang ni adalah rupa yang asal, di mana dataran kerih ni dia dibuat ada pedang bersilang dengan kerih, dan di belakang itu ada semacam padi lah padi yang kita kata ada di situ. Itu asalnya lama kelamaan padi di belakang tu hilang. Dan daripada replika dalam bentuk, tak silap saya mungkin simen ni telah digantikan dalam bentuk stainless steel. Macam mana kita nak faham pedang dan juga kerih yang kita bersilang ini? Macam ada satu signifikan kepada mesej yang tertentu lah.
Ya. Jadi kalau kita tengok balik, kita kata antara lain, kerih ni adalah merupakan satu senjata Melayu. istiadat yang digunakan dalam adat istiadat di raja negeri kita Perlis, dan memang pun ketika pertabalan memang kita kata almarhum Tunku Sek Putra ni menggunakan kerih seperti inilah. Kerih kita kata kerih pendek lebih kurang kita kata seperti ini, dan pedang ini pula adalah sebiji kepada pedang yang juga telah dianugerahkan melalui almarhumah Tunku Budriah, iaitu Raja Perempuan Perlis yang juga merupakan cucunda kepada Raja Patani yang terakhir. Dan dikatakan dia adalah kita kata pedang yang dikurniakan kepada kita baginda ini adalah merupakan pedang milik Sultan Abdul Kadir Kamaruddin, iaitu Raja Negeri Petani yang kita terakhir. Dan kita kata seolah-olah kenang-kenangannya dibawa ke negeri Perlis oleh almarhumah Tunku Budriah. Masya-Allah. Maka kita kata itulah kita kata kenangannya untuk almarhum Raja Sek Putra dan juga untuk almarhumah Tunku Budriah. Maksudnya mesej di situ dia nampak kita kata berpadulah di antara istiadat yang sedia ada di negeri Perlis. Kemudian ada juga yang melibatkan kepada kita kata pemerintahan kerajaan Petani kan terakhir. Dan juga kita tahu lah kan, menarik juga apabila pedang juga signifikan kepada bangsa Arab kan. Betul. Yang maksudnya menggambarkan jugalah Wangsa Jamaluddin ni daripada keturunan Arab. Menarik dataran keris ni untuk kita sebar luaskan dan fahamkan kepada masyarakat di negeri Perlis. Dan saya juga difahamkan lah ni salah satu, mungkin kalau kita tengok next slide tu, kita nampak di sebelah kanan dengan kiri tu kan, dia nampak macam apa? Hak kanan tu. Sebelah kanan dia nampak macam apa? Dia singa sebenarnya. Nampak macam singa? Ya, sebenarnya. Sebelah kanan nampak macam singa. Sebelah kiri pun sama sebenarnya. Di kanan dan kiri tu, kalau doktor tengok, kan di sebelah kanan kerih tu ada macam bentuk nak singa tak singa. Sebelah kiri ni pun sama, ada dua. Tapi menariknya apabila yang singa utara. Dan yang menariknya macam mana, tengok betapa kita kata uniknya apabila kita kata telitinya raja-raja dulu tuanku ni, apabila singa tu taklah nampak sangat bentuknya singa, tapi dia hanya lebih kurang bakar-bakar macam singa lah. Dia macam seakan-akan saja. Sebab kalau kita letak singa yang betul pun dia akan ada isu juga nanti kan tentang dia bukan singa yang betul. Tapi ianya sebagai satu kita bayangan ataupun simbolik kepada kita ni. Dia macam cucuk kita kata badak berendam. Dia bukannya badak, tapi seakan-akan nampak macam tu, no? Ataupun dia ada corak itik pulang petang. Dia tak nampak macam itik, tapi imbas-imbas macam itik. Macam tu. Tapi menarik sebab sebelum ni saya pun tak perasan lah sebenarnya tentang kewujudan dua kita kata bayangan singa tu. Tapi apabila dulu yang terakhir Tuanku Raja Muda Perlis bercerita, memang betul itu adalah merupakan bayangan kepada singa yang diperkenankan oleh dulu tuanku. Sebab dan sebenarnya lebih daripada itu dulu dikeluar ayat tu. Ketika itu dulu dia ada macam kita kata ayat-ayat pancut lah. Correct, betul. Dan kita kata kedudukan dataran keris ni adalah betul-betul di tebing Sungai Perlis. Dan kita kata sekarang ni berhampiran dengan bangunan MPK dan juga kita kata bangunan kafe, ferry dan sebagainya lah. Okey, kita ada sebenarnya segmen khas kita, tapi kita mungkin terlangkau sikit, iaitu Pelik Perlis. Sonok serta-serta ni. Betul. Kita kata tak apa. Dalam kata Pelik Perlis ni, sebuah perkataan yang dipilih untuk kata kali ni adalah kita kata perkataan apa? Bolehkah kita kata Tuan CEO kongsikan? Apakah perkataan yang dipilih untuk kali ini, dan masing-masing kita cuba nak buat ayat ni menggunakan perkataan itu. Okey, perkataan kita pada hari ini adalah petuit. Macam mana kita nak eja? P-E-T-U-I-T. P-E-T-U-I-T, petuit. Iaitu petuit ni kita kata maknanya menyuruh, memerintah. Perintah duk suruh buat ataupun kan? minta buat. Selalunya orang guna perkataan petuit ni apabila dalam konotasi nak membawa kepada
orang tu disuruh-suruh. Disuruh-suruh. Ya. Kan? Contohnya kau ni tak buat apa, ni saya cakap boleh terus no. Ya, ya. Kau ni hampa tak buat apa, duk kira nak petuik budak tu je. Maksudnya kamu ni tak melakukan apa-apa, tetapi kamu asyik menyuruh-nyuruh orang sahaja. Ya. Ada orang macam tu, dia tak buat apa pun, tapi dia buat sibuk kan. Dan dia suruh orang, dia kira nak petuik orang. Contoh begitulah. Contoh ayat daripada saya pula adalah apabila almarhum Raja Sek Putra ni menyambut Jubli Emas dia, maka rakyat pun tak usah dikerah, tak usah dipetuik, semuanya mari tolong. Apa yang boleh tolong pada kata masa tu sama ada tolong buat-buat kerja, tolong berderau atau tolong meramaikan acara-acara yang ada. Terjemahan saya adalah bila berlakunya kita kata perayaan Jubli Emas kita kata almarhum, maka rakyat Perlis tanpa disuruh, tanpa dikerah, telah dengan sukarela telah hadir, datang memenuhkan program dan juga kita kata melaksanakan pelbagai kerja-kerja sukarela, gotong royong dan sebagainya untuk menjayakan sambutan Jubli Emas tersebut. Kan. Jadi itu kita punya perkataan Pelik Perlis kali ni, dan kita sambung kepada segmen Ambil Perawa, iaitu kalaulah secara retrospektif kita nak mengenang pemerintahan Raja-Raja Perlis dan kita kata terdahulu sebelum daripada almarhum Raja Sek Alwi, ada lagi 3 orang raja, dan 3 orang raja ni kita kata kalau kita nak kira dia cukup tak dia punya tempoh pemerintahan untuk jadi jubli ataupun tidak, kita kata kalau Raja Perlis yang pertama, Raja Syed Hussein Jamalullah, baginda telah memerintah selama 30 tahun. 30 tahun, jadi maknanya cukup untuk Jubli Perak. Jubli Perak tambah 5 tahun. Tambah 5 tahun lagi. Kemudian anak anda baginda iaitu Raja kedua, Raja Syed Ahmad, pula memerintah selama 24 tahun. Setahun tak cukup. Jadi setahun saja lagi, kalau tidak boleh cukup Jubli. Boleh cukup. Kemudian cucunda kepada Raja Syed Ahmad iaitu Raja Syed Safi Ibni Syed Alwi Jamalullah pula memerintah hanya selama 7 tahun. Jadi hak ni kira lagi banyak baru nak cukup Jubli dia lah. Tak cukup satu dekad pun. Betul. Tetapi kalau kita tengok balik, walaupun pemerintahannya tidak kata lama, tapi kesan pemerintahan kita kata begitu signifikan dan ada banyak keberkatan. Jasa-jasa sehingga perkara-perkara itu berkekalan sampai ke hari inilah. Okey, memperkatakan perkara itu kita sampai kepada Jubli yang terdekat dengan kita pada kata hari ini. Okey, ini kita kata sedikit lagi sambungan. Ni contoh kita kata ada satu jalan diberi nama Jalan Jubli Emas. Persiaran Jubli Emas. Persiaran ni Jubli depan nampak macam betul-betul depan TNB. Betul TNB ya? Tak, bukan. Yang ni ingat tak? Dia macam depan dengan unit trafik. Bercawan TNB Kangap lah kan? Kita kata balai polis. Balai polis ni lah. Yang bangunan yang kita kata warna-warni itu asalnya adalah Telekom Perlis. Oh, Telekom. Tepi sungai. Tepi sungai. Tepi sungai, betul? Dia dan sekarang ni kita kata persiaran Jubli Emas ni, dia bermula katakan daripada bulatan Jubli Emas sampai situ ke arah Kangap, meliputi Putra Regency di sebelah kanan, bangunan persekutuan di sebelah kiri. Selepas tu ada taman-taman, ada barek polis, kemudian adanya kompleks Islam Perlis, Masjid Alwi, adanya sekolah agama perempuan, pi lagi ke depan kedai-kedai apa semua tu sampailah ke sini. Trafik, no? Itulah kita kata persiaran Jubli Emas. Kemudian inilah antara stem dan juga sampul surat hari yang pertama yang dikeluarkan oleh Pos Malaysia bersempena dengan Jubli Emas Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Jamalullah. Kan? Tahun 1995 ya. Betul. Dan kita sampailah kepada tadi kita mengenang masa silam, sekarang masa hari ni. Sampailah kita kepada Jubli Perak Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah, dan antara perkara yang lain daripada yang lain adalah adanya logo Jubli Perak.
Jadi kita kata dan saya dipahamkan Ketua Pegawai Eksekutif juga merupakan antara orang yang kalau tidak berada di belakang tabir pun beliau berada di hadapan tabir juga belakang ni. pada kata masa-masanya kita kata untuk kita kata menjayakan perayaan kita kata Jubli Perak ini, dan antara perkara yang begitu jelas sekali adalah adanya logo Jubli Perak. Dan kita kata bolehkah apa nama Ketua Pegawai Eksekutif terangkan apakah antara ciri-ciri utama logo ini? Ya. Doktor, ini sebenarnya saya pun bersyukur lah apabila diberikan kesempatan dan juga izin oleh Allah SWT untuk kita kata sedikit berbakti lah. Kita kata dari sudut kita cerita. Kita ni dari sudut setiausaha kepada Jawatan Sadat. Dr. Azman ahli Jawatan Sadat. Jadi saya ni sebagai setiausaha. Salah satu daripada perkara yang diputuskan oleh Jawatan Sadat untuk nak memuliakan sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja ni adalah dengan dicadangkan diwujudkan satu logo rasmi, logo rasmi. Jadi bincang dan dipersembahkan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Banyaklah sebenarnya logo-logo yang dipersembahkan ke hadapan Tuanku, tapi inilah logo yang diperkenankan oleh baginda. Di mana logo ini mungkin ada orang tanya kenapa tak nampak warna perak kan? Apa yang saya faham adalah daripada Jawatankuasa Adat Istiadat Melayu MAIPS diangkat kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang di-Pertua MAIPS dan dipersembahkan sendiri ke hadapan Tuanku Syed Sirajuddin Yang Berlulai, Tuanku Raja kita, dan kita kata dengan sentuhan baginda itulah telah diperbaiki dan dirapikan, diapakan sehingga akhirnya diperkenankan seperti mana yang kita lihat ini. Kalau boleh saya ringkaskan, seolah-olah macam walaupun ialah ada cadangan-cadangan yang diangkat kepada Tuanku, tapi Tuanku memberikan sentuhan terakhir itu, titah dan tilik pandang baginda kepada saya. Dan inilah yang terzahir sebenarnya hasil daripada maklum balas kata Tuanku, dan akhirnya inilah logo yang diperkenankan oleh Tuanku. Dan menarik untuk logo ni, kami juga kita kata bersyukurlah dan kita semua di pihak MAIP, dari sama ada pihak pengurusan, kami pihak pengurusan dan doktor di peringkat ahli-ahli jawatankuasa dan juga ahli-ahli majlis, kita berbangga sebab MAIP ni diberikan satu penghormatan juga sebab tanggungjawab besar tapi diberi juga penghormatan. Memulakan sambutan Jubli Perak ni adalah dengan dimulakan pelancaran logo rasmi. Yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang dilaksanakan di Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, Batu 5 Jalan Kuala Poli. Jadi menariknya dimulakan dengan pelancaran logo ni oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku di yang mana program itu program MAIP juga kan, bersama dengan Kerajaan Negeri, alhamdulillah. Dan ketika itulah untuk buat julung kalinya di kita kata dizahirkan di hadapan jelata logo rasmi ni. Logo ni dia mempunyai 7 ciri utama. So kalau kita tengok di atas sekali itu dia ada tengkolok putera jurang darjat. Yang ini memang perkenan Tuanku sendiri. Tuanku berkenan supaya dizahirkan tengkolok baginda yang rasmi. Ini memang betul-betul tengkolok rasmi Tuanku. Dan menariknya diletakkan tengkolok tu di bahagian atas logo, melambangkan kedaulatan. Dan dalam adat istiadat Melayu Perlis, tengkolok putera julang darjat yang dipakai oleh seorang raja pemerintah Perlis itulah merupakan mahkota baginda. Sebab tidak ada mana-mana objek lain yang menyamai fungsi mahkota yang dipakai oleh seorang raja Perlis dalam keadaan yang rasmi kecuali tengkolok baginda. Dan dalam kes ini adalah tengkolok putera julang darjat yang telah dirintis oleh Jawatankuasa Adat Istiadat Melayu MAIPS. Dan tengkolok ini juga merupakan tengkolok rasmi baginda, di mana diperkenankan pada tahun 2019. Sebab tu saya bagi pihak MAIP, macam saya katakan tadi lah, di pihak pengurusan kami bersyukur kerana diberikan kesempatan untuk berkhidmat, dan tengkolok itu diperkenankan oleh Tuanku. Dan tengkolok itulah yang baginda sendiri perkenan untuk letakkan di atas logo rasmi ni. Macam-macam sebenarnya sebelum nak jadi kita kata logo ni. Tapi dulu yang untuk logo ni saya boleh nyatakan sebab saya sedikitlah terlibat dengan kita kata terlibat banyak sebenarnya sikit je untuk logo ni. Tuanku sendiri titah supaya
tak apa letak macam ni. Ya. Jadi ini sangat menarik lah sebab ini sentuhan final. baginda, Memang sentuhan Tuanku. Sebelum ni adalah dalam bentuk begitu begini tapi Tuanku kata begitu. Ya. Okey, dan kenapa logo ini dizahirkan tengkolok di atas? Sebab dia sebagai satu lambang menunjukkan kedaulatan dan keadilan seperti bagi mana pemerintah. tengkolok tu dipakai di kata kepala ataupun bahasa diraja kata dipakai di ulu seorang raja. Maka kita kata begitu juga tengkolok ni dia sentiasa di tempat yang tinggi macam di kepala juga. Betul. Macam di ulu juga. Paling tinggi kan. Okey, itu ciri pertama. Yang kedua, pada logo ni juga adanya Jata Diraja Perlis. Jata Diraja Perlis ni memang juga Tuanku Duli Yang Maha Tuanku perkenan supaya meletakkan Jata Diraja Baginda. Mesti ada. Walaupun yalah, kalau kita tengok macam kenapa tidak diletakkan jata negeri Perlis. Maksudnya jata biasa yang warna hijau tu. Tetapi Tuanku sendiri perkenan. Dan ini sangat eksklusif apabila Tuanku berkenan supaya dan pada saya ini satu hikmah Tuanku bila kita tengok memang ada sebabnya. Bila kita fikir-fikir balik kenapalah Tuanku berkenan untuk nak letakkan tengkolok Jata Diraja yang rasmi baginda ni. Bila kita tengok memang dari sudut seninya sangat-sangat berpadanan sebab tidak ada kita kata warna yang terasing. Kalau warna hijau letakkan itu mungkin nampak terlalu terzahir, tapi sangat-sangat harmoni sehingga warna tu juga ada di situ. Dia serasi. Dia rak. Kemudian bawah tu kalau kita tengok dia ada tulisan jawi nama baginda iaitu Duli Yang Maha Tuanku Syed Sirajul Jamilai. Ditulis dengan motif pelita ataupun siraj sesuai dengan nama Tuanku Sirajuddin. Maka tulisan itu merupakan tulisan nama Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Macam suatu obor. Macam satu obor atau macam satu pelita atau satu siraj ataupun lantera ataupun disebut jamong. Diletakkan, diperkenankan untuk nama tu. Kemudian ada tulisan jawi Jubli Perak. Ini ditulis dalam kaligrafi jawi yang melambangkan warisan Islam dan juga asimilasi budaya Perlis. Dan tulisan ini bermaksud memberi maksud kepada sambutan ulang tahun pemerintahan baginda yang ke-25 lah. Kemudian selanjutnya kita ada angka 25 yang berwarna emas. Mungkin ada orang kata kenapa tak letak warna perak? Kan? Tapi Tuanku perkenan untuk warna emas pada kami ini itu adalah untuk sebagai 2 dekad setengah pemerintahan baginda dan warna emas melambangkan kejayaan, kestabilan kan dan juga kecemerlangan sepanjang baginda memerintah. Kemudian ada juga angka 2000 sehingga 2025 sebagai garis masa lah. Garis masa kepada pemerintahan baginda yang gemilang dan juga lingkaran teks sambutan yang kita tengok ditulis sambutan Jubli Perak tu. Dianya merupakan kita kata dalam lingkaran emas tu adanya teks yang menulis ianya sebagai kita kata bentuk lingkaran yang merupakan kesinambungan kepada pemerintahan yang berterusan, aman dan juga kita kata holistik tanpa mengira bangsa, kaum, agama. Hebatlah. Alhamdulillah. Pelengkapnya lah. Ya, betul. Jadi ini logo. Orang kata kita kata apa nama? Dan antara yang paling signifikan adalah dengan sentuhan diraja ni lah. Betul. Yang kita kata memperkenankan, kita kata logo ni sehingga mana jadinya ia seperti mana yang telah dizahirkan. Betul. Jadi kita kata itu antara perkara yang pertama. Dan kedua lagi, sekiranya pada Jubli Perak Tuanku Syed Putra adanya puji raja, kan Adim Lana Malikana dan sebagainya. Tetapi pada kali ini ni ada juga puji raja tu. Ada. Tetapi di mana signifikan dia? Ataupun di mana perbezaannya yang mendatangkan signifikan itu? Okey, untuk ini pun saya nak sebutkan salah satu daripada keputusan yang telah pun diputuskan oleh Datuk Saadat. Secara jujurnya bolehlah saya katakan yang berusaha Dr. Haji Azman ni yang buat kajian dan juga arkib serta yang kita mengangkat sembah cadang lah supaya diwujudkan satu ungkap kata puji raja. Dan kita gunakan istilah ungkap kata puji raja sebab kita nak menunjukkan keunikan kepada selepas ungkapan ini. Pakar bahasa lah. Bahasa ni kita dapati ungkap kata lah adalah perkataan yang paling sesuai. Betul. Sebab A-nya bukan pantun, A-nya bukan kasidah secara persik, kasidah dan A-nya bukan kita poem kan, bukan juga. Jadi
Tapi uniknya untuk ungkap kata puji raja ni dia ada 3 bahasa yang jadi Ya, dominan. Pertama, betul. dikekalkan tradisi iaitu adanya bahasa Arab, Nurul Bahasa Watan, Al-Quran. bahasa Ya, Al-Quran ya. ya, Juga bangsa untuk Jamrullah kaum Quraisy. ya, Ditulis Nurul Watan Sirajuddin, ya, Malik Barlis Izzul Qaidin, Rub'u Qarnin fit Tamkin, Nad'ullaha Fatihar Rasyidin. Jadi kalau kita amati dia juga merupakan bentuk doa juga. ya. Jadi kita Nurul Watan, cahaya Negeri. negeri, Sirajuddin iaitu nama tuanku, Ya, Malik Barlis Raja Perlis, Aizul Qain kemuliaan para pemimpin, ya, suku kurun di atas pemerintahan, dan kami berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ni kita bawa bahasa Arab. ya. Yang kedua selain daripada itu untuk qasidah ataupun ungkap kata Ungkap puji kata raja ni puji raja. juga dalam bahasa Melayu ada iaitu Sirajuddin Cahaya Ya. Penyuluh Watan. Dia macam terjemahan tetapi juga diletakkan rima yang sesuai kan. Ya. Nurul Watan diletakkan Sirajuddin Cahaya Penyuluh Watan, Raja Perlis kemuliaan pimpinan, suku kurun atas pemerintahan, ya Tuhan bukakan kami panduan. Ya. Supaya ada rimanya. Rakyat mudah memahaminya, mudah Ya, ingat dan betul. mudah apa, dan insya-Allah akan ada InsyaAllah. gerakan-gerakan untuk memasyarakatkan. InsyaAllah. Kita doakan. Ungkap kata ni Betul. sekaligus dengan kita kata doa kepada Uli Amri, dan juga kita kata supaya melahirkan sikap rakyat Ya. yang betul kepada Uli Amrinya. Ya. Juga kita ada bahasa Inggeris juga Doktor. Ya, bahasa antarabangsa. Bahasa antarabangsa global. iaitu Sirajuddin illuminates the land, Raja of Perlis leads in the righteousness, the silver jubilee marks the reign of a monarch, to Allah we seek for his guidance. Jadi juga nampak macam terjemahan. Ya. Tapi dirima kan? Itu menarik. Betul. Dan kalau ikut susunan tu menariknya apabila Duli yang termak mulia Tuanku Raja Puan Muda sendiri, Ya. Tuanku Dr. Haji Latif Syariat Akasha Khalil Ya. yang telah memberikan sentuhan dalam bahasa Inggeris. Ya. Untuk bahasa Arab saya bersama Datuk Mufti, Ya. dan juga untuk bahasa Melayu ada juga penglibatan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Said Daniel, Ya. Syed Ahmad yang merupakan penyimpan mohon besar darjah yang juga merupakan ahli jantung kuasa adat Isadat Melayu boleh. Ya. Sangat menarik. Adalah sikit kot sumbangan anak Perlis juga saya sendiri. Ya. Dan dari sudut bahkan segala bentuk tulisan, kaligrafi, kemudian hiasan-hiasan juga dibuat oleh anak Perlis. Antaranya saudara Wan Afiq lah. Saudara Wan Afiq, anak Perlis kita. Dari Padang Lati. Dari Padang Lati. Ya. Yang mana saudara Wan Afiq, yang ni saya salute sebab kita bagi masa yang sangat pendek tapi beliau mampu untuk memberikan tata rias yang begitu menarik untuk ungkap kata puji raja ni. Dan apabila dipersembahkan di depan tuanku, kadang-kadang tengok ada sikit gambar kan ketika mana dipersembahkan di depan tuanku. Mungkin pada gambaran selanjutnya Doktor. Ketika mana sesi majlis pecah tanah Majlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamrulail sempena dengan sambutan Jubilee Perak Pemerintahan, ketika ni saya juga sendiri terujar. Kami tak ada tengok pun sebenarnya. Tapi apabila dipersembahkan, diangkat kepada Duli yang Maha Mulia, dipersembahkan ke hadapan Yang Tuanku nampak wah rupanya menarik bakat-bakat yang ada pada anak Perlis yang kita zahirkan pada majlis tersebut lah. Alhamdulillah. Jadi maknanya bersempena dengan persembahan kita kata ungkap-ungkap kata ni, ada satu lagi perkara yang belum pernah berlaku dalam mana-mana jubli, iaitu berserentak dengan jubli ni ada satu pembinaan, bukan semata-mata jalan, bukan semata-mata medan, bukan semata-mata bulatan roundabout. Tapi ada satu lagi perkara yang lebih besar lagi, iaitu istiadat pecah tanah ataupun peletakan batu asas kepada sebuah masjid yang baru, masjid yang ke-103 dalam negeri Perlis. InsyaAllah akan diberi nama Masjid Tuanku Syed Sirajuddin Jamrulail yang terletak di bersebelahan dengan Kompleks Dun Perlis dan juga Kompleks Pentadbiran SUK Perlis. Bolehkah nama Tuan Ketua Pegawai Eksekutif terangkan sikit berkenaan dengan masjid yang didirikan untuk memuliakan Tuanku Syed Sirajuddin ni? Itulah macam Dr. Azman sebutkan tadi, memang betul. Salah satu daripada keistimewaan untuk sambutan Jubilee Perak Pemerintahan Tuanku ni juga adalah Majlis Pecah Tanah ni. Betul. Di mana Alhamdulillah Maib telah pun
menerima satu hasrat daripada seorang pewakaf yang mana pewakaf ini minta untuk dirahsiakan dahulu nama beliau. Yang mana beliau ingin mendedikasikan sesuatu sempena dengan pemerintahan Jubli Tunku Perak ini. ni. Dan Alhamdulillah Duli Yang Muhammad Tunku berkenan agar nama baginda diabadikan pada masjid tersebut. Dan menariknya dalam keadaan kita berada di Negeri Perlis ini satu kawasan yang baru, iaitu Kangak Jaya. Betul. Kemudian pusat pemerintahan Negeri Perlis di kawasan tersebut, Persiaran wawasan. Di nama kawasan tersebut, maka baginda berkenan untuk masjid itu didirikan bersebelahan dengan kompleks Dewan Undangan Negeri, berdekatan dengan kompleks Pentadbiran Negeri Perlis dan juga pelbagai kompleks-kompleks di situ. Kalau saya mohon untuk menarik perhatian kita kepada gambaran artis. Gambar artis. InsyaAllah mungkin lebih baik lagi. InsyaAllah pada masa kita kata salah satu daripada wajah yang digambarkan oleh artis macam ni kepada Masjid Tunku Syed Sirajuddin ni adalah seperti ini. Masjidnya ada banyak menggunakan warna putih, tapi dia ada hiasan biru kuning yang melambangkan Negeri Perlis. Dan dia adalah meaning ataupun kita kata simbolik kepada masjid ni. Dia ada setakat sekarang ni nampak ada 4 menara, 3 dom, kubah. Kemudian dikeliling daripada kubah utama tu adanya 25 tingkap kecil menggambarkan 25 tahun. Betul. Ini semua mempunyai, insya-Allah mempunyai simbolik-simbolik yang kita kata tujuannya adalah untuk didedikasi. Jadi kalau dengan izin Allah SWT ni lebih kurang tahun berapa dijangka siap? Kami di pihak pengurusan MAIB committed lah untuk mendirikan masjid ini dalam tempoh 3 tahun paling lama. So harapan kita insya-Allah pada tahun 2028 tu maka akan menjelma lah satu masjid. InsyaAllah kita kata. Dan insyaAllah inilah sebuah masjid yang akan dapat menyuraikan trafik, khususnya ketika waktu-waktu puncak di masjid-masjid berdekatan, sama ada masjid Guang Syed Alwi atau masjid Seriap dan juga sebagainya, ia dapat menyuraikan trafik-trafik pada waktu-waktu puncak lah. Okey, kalau berikutnya dalam Jubli Perak Duli Yang Maha Mulia ini adalah ada satu lagi. Sekiranya Tuanku Syed Putera ada bulatan Jubli Perak di Kangak atau berhampiran dengan Taman Senang Indah, berhampiran dengan Putra Regency, bagi Tuanku Syed Sirajuddin ni adalah sebuah bulatan yang didirikan berhampiran dengan sempadan antarabangsa, iaitu di Padang Besar. Dan sekarang kita melihat keadaan bulatan Jubli Perak Tunku Syed Sirajuddin ini pada waktu siang, dan kita memberikan kredit kepada Jabatan Penerangan Perlis lah yang ambil gambar ni ketika waktu siang. Jadi apa yang dapat kita huraikan berkenaan dengan bentuk bulatan ini? Doktor, kalau kita tengok bulatan ni, dia sebenarnya mempunyai elemen-elemen yang kita kata menunjukkan kegemilangan pemerintahan Duli Yang Muhammad Tunku Syed Sirajuddin. Pertamanya, tengkoloknya telah berbeza. Di puncaknya adalah tengkolok Putra Julah Darjat. Betul. Kita tahulah pembinaan kepada bulatan Jubli Perak ini dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis, JKR. Tapi alhamdulillah MAIB terlibat untuk kita kata menjadi sumber rujukan untuk pakar rujuk kepada tengkolok Putera Julah Darjat. Dan kita membuat semakan, kita cuba untuk memastikan supaya bentuk tengkolok tu adalah bentuk yang asli. Dan dari sudut tengkolok tu juga MAIB telah pun memperolehi IP, sebenarnya harta intelek untuk tengkolok itu. Jadi sebab tu kita sangat kontrol kepada kita kata kualiti bentuknya supaya asli. Sebab itulah yang telah pun dilaksanakan oleh almarhumah Raja Perempuan Besar. Okey. Kemudian masih lagi mengekalkan bentuk yang seperti mana yang ada, iaitu kita ada satu menara, kemudian di atasnya dituliskan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian ditulis ayat berkaitan dengan perintah Allah untuk mentaati Allah, Rasul dan juga ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan kemudian dimasukkan logo rasmi sambutan Jubli Perak ni pada tiang kepada
bulatan ini. Dan alhamdulillah untuk makluman semua, Duli Yang Maha Tuanku telah pun berkenan untuk melancarkan ataupun merasmikan kita kata pembinaan bagi yang ni rupa dan keadaannya pada waktu malam. Comel Ya, cumanya kita kata kita nak pergi padang besar saja pada waktu malam tu mungkin susah juga. Tapi kalau kebetulan kita dah ada di situ, maka jemputlah. Betul. Untuk singgah dan juga kita kata menyaksikan satu lagi mercu tanda yang penting. Betul. Bagi kata Negeri Perlis bersempena dengan Jubli Perak ini. Ini satu lagi gambaran pada waktu malam, dan saya kalau tak silap saya ada juga macam motif daun padi lah. Ya, betul. Daun padi, iaitu di sebelah bawah lah. Kita kata macam tu kan. Okey, berikutnya tentang Jubli Perak ini adalah adanya suatu lagu, tapi kita akan cerita tentang lagu ni sat lagi. Kita minta rakan teknikal kita untuk memainkan lagu yang dimaksudkan. Saya persilakan rakan teknikal kita dengan lagu Daulat Tuanku. Ya. Daulat Duli Tuanku, Jamalulai bertakhta megah, negeri permai berpayung rahmat, Raja penyayang dikasihi semua. Kebanggaan bangsa, pendukung agama, pembela nusa, teguh berdaulat di sepanjang masa, lindungi rakyat, harmoni selesa. Sering negeri embun di pagi, lembut menyentuh menyeduh hati, tangan yang menyamai kasih sejati, cahaya cemerlang seindah budi. Ibarat jamu hikmah, akal tersemar mencari hemat, menaungi negeri, membangun umat, ilmu dan wahyu dijunjung dengan megah. Tuanku ibarat lentera gemilang, pancarannya terus terang benderang.
Alhamdulillah telah selesai lagu Daulat Tuanku yang ketika tadi ni telah dipersembahkan oleh seorang biduan, seorang seniman anak Perlis iaitu saudara Kai Bahar. Ya, Asal Alhamdulillah. daripada Padang Katung. Betul. Jadi kita kata bolehkah ketua pegawai eksekutif ceritakan macam mana lagu kita kata Daulat Kata Tuanku ini telah telah kita kata muncul ataupun cerita di sebalik dia. Baik. Alhamdulillah Doktor, ini pun salah satu daripada apa yang saya kata rezeki jugalah untuk nak berkongsi juga sepanjang daripada pengalaman-pengalaman berkhidmat dengan Duli Tuanku ni. Ya. Apabila Tuanku ni Duli Tuanku ni mempunyai satu, kita kata salah satu daripada keistimewaan adalah apabila sambutan Jubli Perak ni juga merupakan satu dedikasi daripada kita kata kerabat. Selain daripada dedikasi daripada rakyat, ia juga merupakan dedikasi daripada kerabat juga kepada Tuanku. Ya. Menarik. Atau lebih istimewa lagi. Yang lebih istimewanya apabila lagu Daulat Tuanku kami sebutkan sebagai lagu rasmi sambutan. Ya. Yang menariknya lagu itu adalah merupakan ilham daripada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis sendiri. Ya. Untuk untuk dipersembahkan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kerana baginda ingin supaya sesuatu itu dapat didedikasikan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ya. Dan menarik juga apabila selain daripada itu Tuanku telah mengamanahkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muzani Ismail. Ya. Yang merupakan sepupu kepada baginda. Kita kata sepupu ipar kah? Datuk Muzani telah mengahwini yang mulia Tunku Syirin. Betul. Dan Tunku Syirin adalah anak anda kepada Yang Amat Mulia Sharifah Salwa. Betul. Iaitu kekanda kepada Tunku Syed Sirajuddin. Ya. Kita kata almarhumah lah. Jadinya sepupu lah Ya, betul, sepupu. Jadi tuanku. sepupu ipar lah no. Ya. Orang kata sepupu dengan cara perkahwinan lah. Okey. Kan. Jadi itulah saya kata menarik apabila lalu telah dititahkan kepada Datuk Kata Muzani yang juga merupakan seorang kata anak Perlis untuk mengubah lagu ni. Ya. Jadi maka lagu ini telah pun digubah oleh. Saya ingat lagi masa mula-mula Datuk Yang Berbahagia Datuk Muzani nak mengubah lagu ni, Datuk Muzani telah pun kita kata membawa satu lagu yang pada masa tu bulan puasa. Bulan puasa. Dan Yang Berbahagia Datuk telah membawa beberapa cadangan lah. Ya. Jadi antara juga terlibat dengan lirik tersebut adalah Yang Berbahagia, yang berusaha Cikgu Yaakob Aziz dan juga Cikgu Syarif Syari. Ya, seniman-seniman kita lah. Di Perlis juga. Kemudian diminta untuk kita buat semakan sikit lah. Ya. Jadi jatuh kesah adat kita bawa juga cadangan yang telah pun kita bincangkan. Dan Alhamdulillah pemilihan perkataan kalau ada di sini, liriknya juga mempunyai kita kata maksud-maksud yang signifikan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan menariknya lagu ni secara khususnya telah pun didedikasikan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Kita kata, dan mereka yang terlibat dengan lagu ni juga merupakan anak-anak Perlis. Alhamdulillah. Ya. Dan juga menarik apabila lagu Daulat Tuanku ni dia tak mengikat untuk hanya tempoh-tempoh tertentu. Ya. Jadi dia masih relevan untuk diperdendangkan ataupun dinyanyikan, dilagukan walaupun di luar daripada musim ataupun bulan perayaan tahun perayaan Juli Perak. Sebab perkataan-perkataan dipilih itu dapat menggambarkan negeri Perlis. Kalau ada di sini yang boleh saya sebutkan macam mana, contohnya dimulakan dengan Daulat Duli Tuanku Jamalul Lail bertata megah, negeri permai berpayung rahmah, raja penyayang dikasihi semua. Sebagai contoh. Kemudian disebutkan negeri permai berpayung rahmah. Seorang tahu lah negeri permai Perlis lah selalu dikaitkan kan. Kemudian disebutkan payung diraja, kebanggaan bangsa, pendukung agama, pembela nusa, teguh berdaulat di sepanjang masa, lindungi rakyat, harmoni selesa. Kemudian juga dinyatakan di situ seri negeri bak embun di pagi,
lembut, menyentuh, menyejuk hati. Ya. Jadi Seri Negeri ni sebenarnya Rangkap tadi adalah untuk Duli Yang Duli Maha Yang- Mulia Tunku Raja Perempuan Perlis. ya, Jadi Tunku Fauzia. ya, walaupun kali Suri ikutnya bagi Suri lah dia. kan, Ya. Suri Negeri, tapi digunakan perkataan Seri Negeri. Ya. Seolah-olah menggambarkan Duli Yang Maha Mulia Tunku merupakan seri kepada negeri Perlis yang Ya. kita cintai ini. Dan juga digunakan lembut, menyentuh, menyejuk hati, tangan yang menyemai kasih sejati, yang memang orang tahu. Ya. Kan Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perempuan sangat, kita kata, pemurah, kan? Ya. Sentiasa ada sifat ingin membantu, dan disebutkan cahaya cemerlang seindah budi. Ini pun Ya. juga menarik juga sebab cahaya cemerlang tu adalah istana yang pernah didiami oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perempuan di Dan saya Kelantan. difahamkan Istana Keputeraan Baginda Betul. di Kota Baru, Di Kelantan. Kota Baru. Jadi ya. ada meaning lah kepada Ya. lagu-lagu ni. Ada lagi beberapa perkataan juga disebutkan tuanku ibarat jamung hikmah. Ini dibincangkan Jawatan Saadat cadangkan perkataan jamung hikmah supaya nampak perkataan Perlis tu, jamung. Unsur-unsur tempatan Unsur tu. tempatan Ya. juga dia ambil kira. Akal tersemat mencari hemah, menaungi negeri, membangun ummah, ilmu dan wahyu dijunjung megah. Jadi ini mempunyai signifikan kepada maksud-maksud yang mendalam lah Ya. pada lagu tersebut. Jadi insya-Allah kita kata dengar sekali tak cukup. Dia kena dengar lagi berkali-kali dengan kita kata penghayatan. Betul. Kalau kita menghayati pula siap-siap tumpah air mata pula. Allah. Kan? Betul, betul. Jadi kita kata hatu tu biasalah tua-tua ni jadi lagu tu kan. Betul. Okey, dan juga yang terakhir antara perkara yang kita dapat bantu dengan visual adalah penerbitan iaitu sampul surat hari kereta pertama dan juga stamp bersempena dengan Jubli Perak ini. Jadi kita kata kalau dulu stamp sekupang 15 duit dan juga kita kata 5 kupang, maka pada kali ini ni stamp tu dah jadi beringgit-ringgit lah. Kan? Jadi kita kata ini antara lain bersempena dengan Jubli Perak Tunku Said Sirajuddin Jamaluddin. Mungkin doktor kalau kita boleh tunjukkan juga ya. ini yang merupakan kita akan naskah penuh lah. Dia macam folder lah yang kepada dikeluarkan oleh Pos Malaysia. Ya. Dan alhamdulillah untuk mic sini kita memang kita memiliki, kita pun ada. Ya. Untuk maksudnya kita dan menariknya cadangan untuk pengeluaran stem ni adalah juga disarankan oleh Jawatan Kuasa Adat Istiadat Melayu Perlis yang kita angkat kepada pihak Jawatan Kuasa Induk Sambutan. Dan alhamdulillah pihak Jawatan Kuasa Induk yang dipengusikan sini oleh Yang Berhormat Menteri Besar bersetuju dan kemudian mengangkat sembah kepada hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan akhirnya dilaksanakan melalui Pos Malaysia. Adalah kan Betul, kenangan insya-Allah taala. Ya. Okey, kalau kita kata satu lagi soalan yang kita di hujung dah ni sebab kita dah lama dah. Betul. Adalah Maib juga diberi amanah untuk menjadi penyelaras kepada penerbitan, iaitu sekumpulan buku-buku tidak kurang daripada 15 judul. Betul. Lebih kurang 15 judul telah diterbitkan khas bersempena dengan Jubli Perak ini, antara lain daripada pelbagai agensi, dan ada beberapa daripadanya telah dibawa ke studio pada kata malam ni untuk ditunjukkan secara cepat-cepat lah. Dan kita kata kesemua buku-buku ini telah dipersembahkan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu atau wakil-wakil baginda, dan juga kepada tuan-tuan yang terutama Gubernur-Gubernur negeri yang telah hadir dan juga berangkat ke santapan besar grand dinner yang diadakan betul-betul pada hari sebenar di mana Duli Yang Maha Mulia telah dimasyurkan sebagai Tunku Raja Perlis pada tahun 2000 kan. Okey, jadi kalau kita nak mula angkat beberapa buku-buku ni, apa yang dapat kita tunjukkan dulu? Mungkin saya tunjukkan dulu ni adalah buku yang kita kata yang paling grand lah. Dan insya-Allah terbitan Maib yang telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam satu pelancarannya. Okey, jadi sekarang ni rakan teknikal kita sedang duk zoom dan alhamdulillah buku ini telah selamat dilancarkan pada program Wacana Wangsa Jamaluddin yang berlangsung pada 16 Mei. Betul, iaitu hari Jumaat lepas lah. Ya, betul. InsyaAllah. Dan penulisnya kalau kita boleh zoom in sikit, dia juga merupakan tinta Duli Yang Terhormat Tuanku Dr. Hajar Dato' Syariah Akashah Khalil.
dan juga of Tunku course Raja Pemuda. Dr. Pemuda dan juga Ya. Dr. Haji Hazman Hassan. Dan dibantu oleh dua orang lagi lah. Kita bantulah ini. Ya kan. Kita membantu-bantu Duli yang teramat mulia juga. Kita So kalau tengok kepada buku ni juga, kalau boleh zoom out sikit, juga tata rias yang ada ni juga mengambil kira kita kearifan tempatan jugalah. Contohnya Sirajus Siadah bermaksud pelita kedaulatan. Dan ada kita kata kandungan dia, mungkin kita boleh cerita pada masa yang lain. InsyaAllah. Cuma yang saya sebut dari sudut tata rias memang mengambil kira kearifan tempatan. Termasuklah penulis khat yang membuat reka bentuk dan sebagainya. Itu memang menarik. Itu buku yang pertama. Kita Maib juga kita kata menerbitkan buku yang kedua, iaitu buku Dakwah Bilhal. Dakwah Bilhal 111 Maib Peduli 2024. Sebab pada tahun 2024 yang lalu kita memecahkan rekod Malaysia buat Afrika. Betul. Di mana 111 kali siri kayuhan Maib Peduli 2024. Dan dalam kita kata setiap kali Duli yang teramat mulia berkenan untuk bercemar Duli, kita kata berkayuh ke pelbagai kampung dan taman dan segala tempat dalam negeri Perlis, selain daripada selain daripada Lillahil Wahdah, maksudnya kita kata untuk kita mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia adalah bersempena dengan didedikasikan kepada pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Ayahanda Baginda. Betul. Jadi kita kata itu buku yang kedua, sebab buku yang kedua ni sebenarnya menarik juga sebab dia ada gambar-gambar yang menggambarkan bagaimana kesungguhan dan komitmen tuanku untuk reach out kepada rakyat. Yang ketiga, Maib juga kita kata menerbitkan satu lagi buku yang kita namakan sebagai Qudwah Hasanah Suara Merdeka, Suara Hikmah. Di mana yang ini kita terbitkan dengan kerjasama pihak rakan strategik kita, iaitu Suara Merdeka, Portal Suara Merdeka, Portal Berita Suara Merdeka, di mana menarik juga yang ni kalau tengok juga dibuat oleh anak tempatan Perlis juga. Dari sudut tata riasnya. Dan gambar ni merupakan gambar terkini bagi Istana Arau. Di depan pada waktu siang, di belakang pada waktu malam. Menarik. Memang sangat menarik. Dan buku ini memaparkan berita berkaitan dengan negeri Perlis, terutamanya berita berkaitan dengan tuanku. Sejak daripada tahun 2019 hingga tarikh 1 hari bulan Mac. 30 Mac 2025. Jadi ini syarat dengan beberapa kisah-kisah yang telah pun kita kata menunjukkan kesungguhan dulu tuanku dalam nak kita kata melaksanakan amanah yang Selain daripada itu, ada lagi juga buku, Doktor? Ada lagi, dan saya anggap buku ini, buku ini yang ni. Buku yang penting ni. Penting. Ini adalah buku bertajuk Legasi Kepimpinan Duli Yang Muhammad Tunku Syed Sirajuddin Jamil. Cuba kita zoom tengok. Buku ini diterbitkan oleh pihak Kerajaan Negeri Perlis. Oleh Kerajaan Negeri Perlis, oleh Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Tulisan 25. Dan menariknya buku ni, sebenarnya buku ni kita kata sebagai dedikasi daripada Kerajaan Negeri Perlis lah kepada pemerintahan diraja. Dan alhamdulillah saya nampak kebanyakannya it's a real comfortable book. Dia adalah macam seolah-olah dia satu persembahan daripada ketua kerajaan dan ketua pentadbiran negeri kepada Duli Yang Maha Mulia Ketua Negeri. Kita kata macam tu kan. Okey, dan yang terakhir yang kita bawa ni adalah satu buku yang kecil tetapi signifikan, diilhamkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Indah Betul Maib sendiri, Perlis Food Promotion. Iaitu promosi makanan Perlis, di mana mengisahkan usaha-usaha untuk ataupun kita nak zoom sikit. Boleh, silakan. Ini Perlis Food Promotion. Dia juga diterbitkan bersempena dengan usaha-usaha baginda yang tidak pernah mengenal penat untuk mempromosikan Perlis menerusi makanan. Betul. Bila berangkat ke luar negara terutamanya. InsyaAllah menarik ni, dan turut dilengkapi dengan resipi-resipi. Resipi-resipi yang masya-Allah kira kemai. Sebenarnya ada 15 buku. Antara buku lain yang juga diterbitkan adalah melalui kerjasama anak Maib, iaitu Faizuddin Center of Education and Excellence Maib, FCOE Maib. Tajuk bukunya adalah macam-macam kan, Tiny Tech Adventure, Modular Minds, Let's Explore AI, Book of Proceeding Speed,
2023, Ya. inspirasi kecemerlangan akademik pelajar asnaf di negeri Perlis, FCU IMAIP. Juga menarik juga, FCU juga bekerjasama dengan pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis Ya. mewujudkan jurnal Kehakiman Syariah Negeri Perlis yang pertama. Ya. Juga ada buku daripada Yayasan Tengku Saifuddin Putra, ada juga buku yang didedikasikan oleh USM, Ya. dan juga ada 2 buku yang diterbitkan oleh Jabatan Muslim Negeri Perlis, iaitu kompilasi fatwa dan juga koleksi khutbah. kompilasi khutbah. Ya. Jadi kita kata alhamdulillah dengan inayah Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja ada mercu tanda dalam bentuk masjid, dalam bentuk bulatan, dalam bentuk logo, dalam bentuk lagu, dalam bentuk ungkap kata puji raja, malah ada mercu tanda penerbitan Betul. berupa 15 buah buku yang telah diterbitkan dan telah dedikasikan sempena dengan Jubli Perak ini. Jadi soalan yang terakhir sekaligus kesimpulan adalah kita kata bagaimanakah sikap kita dan keprihatinan kita kepada Institusi Raja Perlis amnya, dan khususnya kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin. Jadi saya mohon pandangan daripada Tuan CEO, Tuan Ketua Pegawai Eksekutif sekaligus kesimpulan kepada episod ni. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Dr. Azman. Sebagai kita kata kelaku anak Perlis ni, kita tahulah sebagai orang Perlis sentiasa saya rasa menjunjung tinggi kedaulatan dulu tuanku, yang merupakan ketua agama, ketua negeri, pelindung bagi sunnah negeri. Dan saya boleh katakan orang Perlis ni tak ada lah orang Perlis yang tak mengetahui akan kedaulatan, akan kasih sayang tuanku kepada rakyat dia. Dan orang Perlis rata-rata memang kita tahulah semua tidak pernah terlepas daripada jasa-jasa dulu tuanku. Dan sudah pastilah sebagai rakyat yang dipimpin oleh Duli Yang Maha Mulia tuanku, kita tahulah rakyat tidak ada, kita kata, berbelah bagilah untuk mendaulatkan tuanku. Dan saya ingat sebagai kesimpulan ni, mari kita merenung sikit ataupun kita mengimbas doa yang selalu kita baca di dalam khutbah Jumaat ni. Kan, antara doa yang kita kata kita doa kalau Saban minggu ni didoakan oleh khatib dan diaminkan oleh para jemaah tentang berdoa agar Allah SWT mengurniakan kepada duli tuanku dengan keadilan, mendoakan dengan kita kata kedaulatan, dan yang penting adalah dengan adil dan juga kita kata daulat tuanku ni, akhirnya maka tertegaklah pemerintahan yang adil. Guna doa, ya Allah kurniakanlah kesihatan kehadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Duli Yang Tuanku Raja Muda Perlis. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdoa, maka terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ini doa yang selalu dibaca. Betul. Jadi bila kita amati doa-doa ni lebih menggambarkan bagaimana hasrat kita sebagai rakyat, dan kelaku kita sebagai orang Perlis lah. Di mana kita doa kepada Allah agar Allah kurniakan kesihatan, melanjutkan usia kepada baginda berdoa, dan bahkan kepada duli-duli tuanku, supaya dengan pemerintahan yang ada ni, akhirnya Islam dapat tertegak dengan lebih baiklah kita. Jadi itulah yang saya rasa. Dan marilah kita merasai akan kegembiraan bersempena dengan sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamrul Lail. Dan semoga kita doakan Duli tuanku dikurniakan dengan riayah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus kekal bertara qarar di atas pemerintahan insya-Allah taala. Amin. Jadi sungguhnya dalam kita episod ini kami pun tidak bercadang untuk sampai ke waktu ni. Tapi maknanya kita kata waktu ni sangat-sangat cemburu kepada kita. Jadi terima kasih banyak kepada Tuan Ketua Pegawai Eksekutif yang telah meluangkan masa. Terima kasih juga menjemput Doktor. Itu kita kata mestilah, dan kita kata insya-Allah akan ada lagi perkara-perkara episod-episod berkenaan dengan Jubli Perak ni yang kita akan tampilkan daripada semasa ke semasa. InsyaAllah dalam bulan ini ada satu lagi episod kita kata menunggu insyaAllah, khasnya untuk kita Jubli Perak. Kita juga tidak lupa mengucapkan junjungan setinggi-tinggi sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia di atas sambutan ini. Begitu juga junjungan kasih kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang di-Pertua Maips, sebagai ketua kita, sebagai tuanku ketua kita yang telah mengetuai
segala usaha-usaha untuk memuliakan Jubli Perak ini. Begitu juga kepada Mai atas sokongan kepada podcast ini, kepada rakan-rakan teknikal daripada Suara Sunnah Channel, kepada para penonton, pendengar, pembaca yang telah like, share, komen dan juga subscribe kepada media-media sosial kita. Salah silap perleh mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.